Syukur Alhamdulillah. Tadi Ustaz Izzuddin bersama kita, dia kata dia pula nak belanja lagu, nanti kita tengok dalam dia punya social media. Dan Alhamdulillah hari ini kita nak teruskan misi kita, nak belajar sama-sama. Hari ini kita kempen Bina Bersama. Bina apa ni? Alhamdulillah kita bersama dengan Duta Yayasan Mihrab, Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, dalam kita diam tak diam Ustaz kita dulu berdoa minta Allah temukan kita di bulan Ramadan. Dah ada dah bulan Ramadan, minta pula kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kita dah berada di 10 malam akhir Ustaz. Jadi kita tak nak terlepas peluang membina segala kebaikan, meraih segala rahmat daripada Allah. Bagaimana cara kita nak meraih dan membina segala kebaikan dalam 10 malam akhir ni? Baik, jazakumullah khair sidang penonton yang dirahmati, dikasihi dan dicintai Allah Taala sekalian. Kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Jadi kita panjatkan kepujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya kerana dengan izinnya, dengan limpahan kurnianya, pilihannya untuk kita berada dalam 10 yang terakhir Ramadan. Dan Allah SWT sedang membuka pintu kepada kita untuk merebut perkara-perkara yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Sesuatu yang berbentuk keberkatan, sesuatu yang berbentuk keampunan, sesuatu yang berbentuk kerahmatan dan jutaan kasih sayang yang Allah Ta'ala ingin berikan di dalam bulan Ramadan ini dan pelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini adalah keistimewaan yang khusus untuk umat Nabi SAW dan kita dah berada pada pecutan yang terakhir untuk kita mengejar, melakukan kebajikan, melakukan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada 10 terakhir Ramadan ini ulama mengatakan bahawa kemungkinan yang paling besar untuk berlakunya malam Lailatul Qadar itu satu ibadah yang lebih baik, lebih afdal daripada 1000 bulan yang menyamai 83 tahun 4 bulan. Dan kita teruskan pecutan kita lagi sebelum terlambat. Selagi nyawa di kandung badan, Allah SWT masih memberikan kita peluang untuk beramal saleh, melakukan ketaatan, melakukan kebajikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anfa'un nas, orang yang paling baik di kalangan manusia daripada kalangan umat Rasulullah adalah yang paling banyak memberi manfaatnya kepada manusia. Baik, peluang ini Allah Taala masih berikan kita daripada 10 terakhir Ramadan ini untuk sebarkan kemanfaatan yang Allah Taala kurniakan kepada kita daripada segi apa sahaja yang Allah Ta'ala anugerahkan, daripada segi potensi yang kita ada, daripada segi kemahiran yang kita ada, daripada segi rezeki yang kita ada, kita infakkan di jalan Allah SWT. Kita gunakan segalanya itu untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipanggil sebagai jihad. Jihad, sesuatu yang kita lakukan, suatu upaya untuk meninggikan agama Allah SWT di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang diberkati Allah SWT, 10 yang terakhir Ramadan ini Allah SWT sedang membuka pintu yang seluasnya kepada kita untuk kita mengambil bahagian dalam saham akhirat dan perkara-perkara yang dapat membantu kita selepas kita tutup mata selama-lamanya daripada dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'in lailil muslim. Segerakanlah kamu untuk beramal soleh, segerakan, dan jangan kamu bertangguh-tangguh. Kerana apa? Kerana ujian, dugaan, cabaran kehidupan dapat menimpa kamu dengan sekelip mata. Ia datang seperti gelap gelitanya malam, kamu tak sedar. Tiba-tiba kamu dah terperosok dalam fitnah ataupun di dalam ujian tersebut. Tiba-tiba kamu telah terjerumus, tersandung di dalam lembah malapetaka dan bencana. Jadi perkara itu tidak dapat dijangka. Maka Rasulullah kata, badiru bil a'mal. Sebelum perkara-perkara itu mendatang kepada kamu, maka hendaklah kamu segera beramal. Rasulullah SAW selanjutnya menyatakan bahawa apa yang kamu ingin tunggukan lagi untuk kamu bersegera menuju Allah SWT, untuk menuju kepada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, meraih segala keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kamu sedang tunggu malaikat maut datang merentap nyawa daripada jasad kamu? Adakah kamu tunggu Dajjal datang yang ketika itu keadaan sangat kritikal dan fenomena sangat dahsyat pada ketika itu untuk kamu beramal soleh? Kepada Rasulullah mengatakan, adakah kamu sedang tunggu sakit yang akan penyakit yang menyebabkan kamu terlantar? Adakah kamu sedang menunggu kemiskinan dan kepapaan yang menyebabkan kamu tidak terdaya dan tidak termampu untuk melakukan kebaikan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
badiru bil amal. Segerakanlah melakukan kebaikan. Dan antara kebaikan yang kita dapat lakukan selain daripada qiyamul lail, selain daripada tadarus al-Quran, adalah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di atas muka bumi ini, insya-Allah. Insya-Allah. Tertarik bila Ustaz nyatakan tadi, insya-Allah kita diseru ataupun digalakkan oleh baginda sallallahu antaranya adalah berinfak, memberi manfaat pada orang lain, dan semua ini akan Allah gandakan. Bayangkan kita sedekah hari ini dikira sampai 1000 bulan, masya-Allah, luar biasa. Dan hari ini Ustaz baru bersama dengan perkabaran berita gembira daripada Masjid Wan Cik Arifin. Barangkali kita nak tahu apakah antara perkembangan terkini dan apa yang diperlukan oleh pihak masjid sebenarnya. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu adakah kita dapat jumpa lagi ataupun tidak Ramadan yang akan datang. Boleh jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jadi bagaimana kita nak gunakan dengan sebaik mungkin kalau ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka di sinilah ada suatu peluang untuk bersama dengan kami Yayasan Mihrab yang komited untuk membantu masjid-masjid, surau-surau dan juga institusi pengajian agama seperti Ma'had Tahfiz yang berada di bumi Malaysia beserta dengan menyantuni asnaf fakir miskin dan juga golongan yang memerlukan bersama dengan kami kempen Bina Bersama. Dan pada ketika ini alhamdulillah sebuah pihak masjid daripada Georgetown Pulau Pinang iaitu Masjid Wan Cik Arifin, ahli jawatan kuasanya, ingin bekerjasama dengan kami Yayasan Mihrab untuk sama-sama mengumpulkan dana daripada muslimin muslimat untuk membantu membaik pulih sebuah masjid yang telah berusia lebih daripada 100 tahun. Masya-Allah. Masjid bernama Masjid Wan Cik Arifin yang terletak di Pulau Pinang, yang menjadi bukti pengorbanan orang-orang terdahulu yang menyebarkan Islam di tanah air kita ini. Pada ketika ini telah mengalami keunzuran dan struktur bumbung yang telah rosak teruk dimakan oleh anak-anak, sistem pendawaian, dan ia memerlukan pergantian dan juga penyelenggaraan kepada fasiliti yang perlu ditukar sepenuhnya. Struktur bumbung perlu bayangkan rumah kita, maintenance, rawatan, baru 10 tahun macam-macam perkara nak kita. Ini dah 100 Ini dah lebih daripada 100 tahun. Dibina oleh seorang businessman bernama Wan Cik Arifin. Beliau bina masjid dan kemudian beliau jemput ulama dan akhirnya beliau sendiri menjadi seorang yang alim. Masya-Allah. Jadi beliau dah gunakan kekayaan beliau untuk agama Allah sehingga beliau sendiri menjadi orang yang berilmu, ahli ilmu. Masya-Allah. Dan beliau telah meninggalkan kita. Dan beliau telah meninggalkan manfaat untuk kita, legasi yang terkemudian. Dan ini adalah giliran kita sekarang untuk kita berinfak, membantu rumah Allah SWT untuk generasi yang akan datang pula mendapat manfaat yang menjadi amal jariah untuk kita, sesuatu yang berlipat kali ganda yang masuk dalam akaun kita. Yang kita nak guna currency itu di alam barzakh. Currency itulah yang kita nak gunakan di pada mahsyar kelak. Jika tuan-tuan dapat lihat di kaca TV ditunjukkan beberapa persekitaran masjid tadi suasana terkini yang mana sudah mula sumbangan dana yang disalurkan oleh tuan-tuan dan puan-puan selama ini kepada Yayasan Mihrab untuk membantu Masjid Wan Cik Arifin. Pada ketika ini alhamdulillah sudah mula bernafas sedikit. Pihak masjid sudah mula mengorak langkah untuk menukar struktur bumbung yang sudah rosak teruk yang mengalami keunzuran, dan mudah-mudahan setiap saya ucapkan terima kasih dan syabas kepada tuan-tuan yang telah menyumbang kepada pembaik pulihan Masjid Wan Cik Arifin, tetapi dana masih diperlukan oleh pihak kami dan juga pihak ahli jawatankuasa masjid untuk baik pulih sepenuhnya Masjid Wan Cik Arifin yang menjadi pusat komuniti, menjadi pusat ilmu, menjadi pusat ibadah penduduk setempat, dan mudah-mudahan ia menjadi saksi kepada kita di akhirat nanti, menjadi syafaat kepada kita insya-Allah di dalam bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi kita berada pada 10 terakhir Ramadan, maka segala-galanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap ringgit kita digandakan Allah dan tidak berkurang harta orang yang bersedekah. Jadi kepada anda yang ingin menyumbangkan dana bersama dengan kami Yayasan Mihrab, anda boleh lihat di kaca TV anda akaun bank yang tertera di situ. Anda boleh ambil gambar ataupun screenshot awal-awal dan anda boleh lihat scan, anda boleh QR di situ, scan untuk menentukan secara konsisten infak secara bulanan sedarah RM30 insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat sedekah ini Allah Taala jauhkan kita daripada musibah, Allah Taala kurniakan kita kesembuhan daripada segala penyakit dan menjauhkan kita daripada malapetaka dan bencana insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah, Allah ada 1001 asbab untuk memudahkan, memberikan. Allah Maha ada segalanya. Allah boleh memakbulkan segala hajat kita, Ustaz. Baik, jadi kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Iqbal atas kehadiran hari ini bersama Yayasan Mihrab dengan hajat untuk sama-sama membaik pulih Masjid Wan Cik Arifin yang memerlukan perhatian anda. Jadi tuan-tuan yang
yang budiman, wahai bakal-bakal ahli syurga, teruskan bersedekah, berinfaklah, insya-Allah semuanya itu akan beri manfaat buat kita dan ummah insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Kita akan berehat seketika, kita berehat sambil berselawat insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina